Apa sebenarnya virus ini? Dah 5 hari suara hilang, tapi tekak tak sakit, tak demam pun. Dah pergi hospital, doktor pun bagi ubat, tapi makan ubat pun tak sembuh. Apa hal ni? Jangan-jangan aku nak jadi bisu? COVID datang balik lagi. Aku tak nak takut-takutkan orang, tapi beberapa hari ni, yang meninggal semuanya sebab jangkitan paru-paru. Lepas cek, rupanya memang positif. Aku baru cek Google tadi, katanya virus kali ini memang tak friendly langsung dengan budak-budak. Maksudnya, kanak-kanak paling senang kena. Selamat kembali ke Suara Insider. Kami ingin bawakan satu perkembangan mengejutkan yang mungkin ramai masih belum sedar. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, satu gelombang baharu varian COVID-19 dilaporkan sedang menular secara senyap di beberapa negara Asia dan negara China menjadi pusat tumpuan wabak tersebut. Virus kali ini merebak dengan pantas dan menimbulkan simptom yang luar biasa dan agak pelik. Menurut laporan daripada penduduk tempatan di China, ramai pesakit mengalami simptom yang serupa, tiada demam, tekak tidak sakit, namun tiba-tiba hilang suara dan sukar untuk bercakap. Ada yang menggambarkan rasa ditekak seperti menelan pisau. Penularan wabak ini di China masih berada pada tahap aktif dan dijangka akan berterusan antara 6 hingga 8 minggu, dengan ramalan bahawa ia hanya akan mula reda menjelang akhir Jun. Ketika ini negara telah masuk fasa penularan tertinggi. Bilangan kes COVID-19 semakin meningkat dengan ketara. Berdasarkan rakaman video yang dikongsi oleh orang awam, banyak hospital di China kini sesak dengan pesakit, malah jumlah kehadiran di hospital dikatakan melebihi kesibukan pusat beli belah. Ada yang menyamakan suasana di hospital sebagai neraka. Hari ini pergi hospital buat periksa. Baru masuk pintu utama je. Perasaan takut yang berat datang pula. Penuh sesak gila dalam hospital, setiap sudut penuh dengan orang. Muka semua serius, tegang. Rasa macam ni bukan dunia manusia dah, ni macam neraka. Pada 26 Mei, seorang pengguna media sosial memuat naik video yang menunjukkan Hospital Tongji di Wuhan sesak dengan orang ramai, digambarkan seperti suasana di pusat membeli belah atau stesen kereta api ketika waktu puncak. Hospital Hihir di Wuhan juga mengalami keadaan yang sama, penuh sesak dengan pesakit, malah ramai yang telah beratur sejak pagi tanpa berhenti. Gelombang baharu penularan COVID-19 kali ini datang secara mengejut dan lebih agresif. Menurut beberapa laporan media, data rasmi kerajaan China menunjukkan bahawa sebanyak 168,000 kes baharu telah dicatatkan pada bulan April, termasuk 340 kes kritikal dan 9 kematian. Kadar penyebaran virus mencatatkan rekod tertinggi dalam tempoh setahun dengan varian NB181 kini dikenal sebagai strain dominan di China, Hong Kong dan Taiwan. Pakar Kesihatan Awam China, Zhong Nanshan, dalam satu kenyataan pada 24 Mei mendedahkan bahawa kadar positif COVID-19 bagi pesakit luar di seluruh negara meningkat kepada 16.2% pada awal Mei, manakala kadar kemasukan ke hospital mencapai 6.3%. Namun begitu, beliau tidak mendedahkan jumlah sebenar kes jangkitan dan angka kematian yang tepat. Berbeza dengan gelombang-gelombang sebelumnya, kali ini simptom yang dialami pesakit dilaporkan lebih pelik dan luar biasa. Ramai pengguna internet di China berkongsi pengalaman mereka, termasuk simptom seperti tekak terasa seperti ditoreh pisau, hilang suara, dan sakit telinga, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini. Aku betul-betul positif dah. Sekarang tengah demam. Simptom kali ni, tekak sakit gila, rasa macam telan pisau. Telinga pun sakit, pelik betul. Satu badan sakit dan demam pun datang. Strain virus baru tahun 2025 ni patut dinamakan varian bisulah. Hai, dah hidup 28 tahun. Tak sangka akan lalui benda macam ni. Mula-mula cuma rasa tekak tak selesa. Telan sakit sikit je. Tiba-tiba satu pagi bangun, suara terus jadi macam itik jantan. Tapi masa tu masih boleh cakap lah. Tapi hari ni, langsung tak boleh keluar suara, terus hilang suara. Sekarang cuma boleh cakap guna suara angin. Macam bisik-bisik je. Penularan kes turut meningkat di beberapa negara termasuk Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan dan Hong Kong. Menurut Pusat Kawalan Penyakit Taiwan, jumlah kes melonjak pada bulan Mei dan dijangka mencapai kemuncak pada bulan Jun. Pakar percaya sumber utama gelombang kali ini berpunca dari China dan Hong Kong. Sementara itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat, CDC, mengeluarkan amaran pada 23 Mei bahawa beberapa kes jangkitan melibatkan NB181 telah dikesan melalui saringan ketibaan di lapangan terbang. Varian ini dipercayai mempunyai kaitan rapat dengan lonjakan kes di China,
dan kini berisiko telah tersebar ke pelbagai negara lain. Laporan terkini turut menunjukkan bahawa kadar jangkitan di New York dan Los Angeles meningkat sebanyak 20%, dan pihak CDC menjangkakan gelombang baharu penularan akan melanda Amerika Syarikat menjelang akhir Jun. Seorang pengguna di platform X menyatakan, China kini sudah mula mempromosikan naratif bahawa COVID-19 kembali menular. Nampaknya kemungkinan besar mereka sedang bersiap untuk melepaskan virus ini sekali lagi secara besar-besaran. Dalam masa yang sama, keadaan sebenar di dalam negara China semakin sukar untuk disembunyikan. Meskipun pihak berkuasa mendakwa situasi masih dalam kawalan, imej dari lapangan serta testimoni penduduk menunjukkan gambaran yang berbeza. Seorang penduduk dari Zhengzhou, Encik Chai, kebaruan ini mendedahkan kepada media antarabangsa bahawa kawasan kediamannya dikelilingi oleh 3 buah hospital besar yang sesak dengan pesakit. Malah, kedai-kedai yang menjual barangan pengebumian dikatakan sedang laku keras. Menurut beliau, 2 rakannya yang berusia 40 tahun dan 50 tahun sebelum ini sihat dan tiada masalah kesihatan, tetapi meninggal dunia secara mengejut. Namun, media tempatan dilihat mengelak daripada melaporkan insiden sebegini, dan pihak hospital pula tidak memberikan sebab kematian sebenar. Encik Chai turut menyatakan bahawa jika pihak berkuasa mengumumkan peningkatan kes sebanyak 10%, hakikat sebenarnya mungkin mencecah sekurang-kurangnya 30%, malah berkemungkinan lebih tinggi. Berdasarkan data awam, hospital pertama Universiti Zhengzhou adalah antara hospital terbesar di Asia. Hospital tersebut dengan kapasiti kira-kira 10,000 katil, 236 wad pesakit, dan meliputi kawasan seluas hampir 500,000 meter persegi. Encik Chai turut mendedahkan bahawa kebelakangan ini, lorong-lorong hospital berkenaan juga dipenuhi pesakit. Setiap kali waktu makan tengah hari sampai, 8 buah lift di hospital itu beroperasi serentak, namun masih tidak mampu menampung jumlah orang yang berpusu-pusu. Menurut Encik Chai, walaupun pesakit kini disahkan positif COVID-19, pihak hospital tidak akan memberitahu perkara sebenar kepada mereka kerana kerajaan tidak membenarkan maklumat itu didedahkan. Beliau berkata secara terus terang, jangan percaya apa yang diumumkan secara rasmi. Sejak Parti Komunis China mengambil alih kuasa pada tahun 1949, mereka tidak pernah bercakap benar. Encik Chai turut berkongsi pengalamannya sewaktu penghujung tahun 2022, apabila dasar sifar COVID di China tiba-tiba dilonggarkan. Katanya, rumah mayat pada waktu itu membakar jenazah tanpa henti, 24 jam sehari. Kereta jenazah beratur panjang, kedai pakaian pengebumian langsung tak cukup masa untuk siapkan tempahan. Dalam masa sebulan, saya sendiri pergi ke krematorium sebanyak 3 kali, suasananya amat menakutkan. Beliau percaya bahawa jumlah sebenar kematian akibat wabak ini jauh melebihi apa yang diketahui umum, malah berkemungkinan telah mengubah struktur demografi China secara drastik. Saya rasa populasi China sekarang mungkin sudah kurang daripada 1 bilion. Kemana saja pergi, sama ada di bandar atau di kampung, suasananya sunyi, kosong, dan sepi. Seorang doktor klinik di Guangzhou, Dr. Kang Hong, mendedahkan dalam satu temu bual bahawa kebanyakan pesakit yang datang ke kliniknya sekarang mengalami demam dan gejala selsema, namun tiada ujian COVID-19 dijalankan. Katanya, sekarang pesakit pun tahu, hampir pasti mereka dijangkiti COVID-19. Jadi mereka tak mahu bazirkan lebih 100 yuan hanya untuk sahkan sesuatu yang mereka sudah tahu. Kang menjelaskan bahawa hospital sengaja tidak menjalankan ujian saringan secara besar kerana bimbang akan mencetuskan perasaan panik kepada masyarakat. Lebih membimbangkan lagi, Dr. Kang mendedahkan bahawa seorang doktor kanan di hospital bertaraf 3A, meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 baru-baru ini tanpa menyedari sudah dijangkiti sehingga keadaan menjadi serius, dan terus meninggal dunia di tempat kerja. Bila ada orang mati, memang menakutkan, kata beliau. Kang turut menyatakan bahawa walaupun kes jangkitan semakin meningkat, pihak berkuasa kesihatan tempatan telah mengarahkan supaya kes positif tidak perlu dilaporkan secara rasmi. Sebaliknya hanya menekankan langkah pencegahan biasa seperti nyakuman harian, pemakaian pelitup muka, dan mencuci tangan. Tambah beliau, walaupun beberapa hospital besar di Guangzhou masih mengekalkan klinik khas COVID-19, fungsi utamanya bukan untuk rawatan, tetapi untuk memantau situasi bagi tujuan kawalan politik. Dalam keadaan ini banyak maklumat telah disekat dan fakta tidak dapat diakses secara terbuka. Hanya suara rakyat boleh membentuk gambaran sebenar. Ketika virus terus bermutasi secara senyap dan angka kes terus meningkat tanpa sedari, jika maklumat terus disorok dan rakyat tidak tahu apa-apa,
inilah risiko paling besar. Tiada siapa di dunia ini akan dikecualikan. Sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu lebih peka dan bersedia. Virus tidak akan kenal sempadan, dan ketelusan maklumat adalah kunci utama kepada perlindungan diri dan masyarakat. Inilah cerita hari ini. Sila bagi like, share dan subscribe jika rasa okey dan terima kasih menonton.